nampak sana tu boleh nampak kauntar kat sana. Tu Penang. Penang Island. Alhamdulillah. Ali. Selamat sejahtera sahabat semua, dari kampung ke kota bersama kita. Atau sedia berkongsi ilmu ternakan dan keharmonian bumi. Kebun tepi rumah penuh hasil rezeki, tanam sayur hijau segar pagi ke petang hari. Ternak ayam sihat bebas merayau. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Farm. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. InsyaAllah hari ini saya nak kongsikan konten dekat tuan-tuan berkenaan dengan haiwan yang kedua saya masuk ke dalam kebun. Kalau sebelum ni kita kata yang pertama bakar itik jambul. Bakar itik jambul. Dan yang kedua ni bukan lagi itik. Nampak tak? Tak nampak. Tu itik jambul. Okay. Dan bakar yang kedua insyaAllah kita tengok sama-sama. Jom. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat Atuk Farm yang support Atuk Farm, beli reban ayam dengan Atuk Farm. Alhamdulillah setakat ni dah 106 unit. Mudah-mudahan boleh kita sebarkan manfaat lah, insyaAllah. Tu kita masuk dulu. Terima kasih kepada Tuan Azman dari Meru. Sekarang ni di Kulim pun dah start production. Di Kulim pun dah start. Dan juga di Podison yang tuan-tuan tengok hari tu. Nanti di Kulim saya review lah kalau saya ada masa lapang. Kebun ni dekat dengan masjid. Tu masjid dia. Mah Cik Ali, Kak Una dan Big Boss Ali. Hai. Jom, dia pun tak tahu apa ni, buat apa ni. Jom. Tu dia, tengok apa tu. Nampak tak? Ada itik. Ni kita tak cuci lagi ni. Ambil masa sikit lah. Okay, ada itik. Ada, tuan-tuan tengok. Daripada mana? Kita kata bangsa-bangsa Perancis. Tu dia, angsa tulus, 10 ekor. Okey tuan-tuan, ada 10 ekor dalam ni. Dan juga anak-anak itik jambul lah. Ada mana sembunyi kat dalam sana kot. Kita tengok. Tanah ni baru je kita guna. Baru lah. Lepas ni ada bangsai ni untuk kita buat setting. Masjid. Dekat lah dengan masjid. Seronok kat sini. Okey. So sekarang jom kita review kebun yang dalam ni dulu. Okey tuan-tuan, masuk kot mana? Masuk kot mana? Kita tengok. Tu dia tu. Nampak dah tu. Tu ada 8 ekor. Nampak tak? Bah. Hai. Kolam baru siap ni. Baru set up kolam. Bah. Seronok depa makan rumput. Tu. Bah 2, 4, 6, 8. Tu kolam nampak tuan-tuan. Kolam baru siap. Bangun terus minum air. Nanti kita setting elok-elok lah. Kemas-kemas sikit. Okay, tu dia tu. View sini cantik lah. Sangat cantik tuan-tuan. Cuba tengok suasana petang di Atuk Farm Pulau Pinang, dekat dengan kawasan Bendang. Jom kita tengok. Tu kolam ni, cara dia kita kuat sekaki, lepas tu lapik canvas kat bawah, baru isi air. So air tu dia tak serap direct lah, dia akan bertakung juga. Lepas ni try tengok. Kalau bersih elok, kita try bubuh puyuh ke apa kan, mana tahu jadi ke. Okay, jom. Ni itik, jom. Ada sekarang ada 18 ekor. Bah. Kejar dia. Yang satu tulus. Jadi kita bawa masuk 10 ekor. Okey tuan-tuan, cuba tengok. Ni lah. Ni haiwan yang kedua lah saya pilih.
Saya pilih sebab dia terapi saya lah. Terapi saya. Kita tengok kejap-kejap dia. Bah. Bah. Kalau tuan-tuan perasan, saya belah itik dulu, saya belah angsa. Ayam pun saya tak bawa masuk lagi. Sebab pertama sekali senang jaga. Saya ada kolam belakang ni, ada kolam. Lepas tu dia makan rumput je. Senang sangat-sangat. Makan rumput je. So kos dedak pun saya tak keluar banyak. Hasil dia pun boleh jaga untuk security makanan kita. Terapi kita juga dalam masa sama. Yang ketiga untuk komuniti kita. Dan yang keempat misi ATM. 4 perkara dasar yang saya duk buat. Saya nikmati benda tu dengan hanya membelah itik. Jadi tak perlu untuk saya keluarkan kos yang banyak untuk saya set up tempat. Tengok keliling saya tadi pakai netting hitam je. Untuk kawasan ni lah. Maksud saya situasi kawasan ni. Kalau kawasan tuan-tuan kena ikut kesesuaian tempat tuan-tuan lah. Okay, nanti ni kita kena clear ni. Kita tak clear lagi. Cuma bagus juga ada benda ni. Dia jadi macam sarang serangga, nanai pun dia duk makan daripada sini lah. Salah satu sumber lah. Dan bila kita bakar dia ada sumber-sumber karbon. Ni bagus sebenarnya. Bagus. Kita boleh guna karbon tu esok untuk neutralize nitrogen. Okay. Ni pokok pisang. Dia pokok pisang tinggi-tinggi cik. Tinggi. Atuk Farm dekat mana? Atuk Farm sebenarnya dekat dengan Surah Haji Ahmad, Pondok Khairiah. Bah. Cuma sekarang ni fasa dia orang tak telur lagi. Belum telur lagi. Bah. Jom jalan. Lari. Lama-lama habis rumput ni dia pun makan. Ni pun baru cuci ni. Dia baru cuci. Jom jalan lagi. Bah. Syok liga itik. Seronok dia pun berlari. Dalam kebun ni juga tuan-tuan ada pokok manggis. Hari tu panjat dah. Habis dah buah ambil dah. Tengok tu. Oh tu pokok manggis. Tu dia. Oh tu. Tinggi pokok manggis ni. Usia dia pun lebih 30-40 tahun dah ni. Tinggi. Ada buah atas tu ada. Ya tu Sana pokok rambutan. Dulu kawasan ni kawasan pondok. Orang belajar pondok. Sekarang dah tak ada pondok dah. Dia jadi SABK dah. Okay, Pondok Tausin, Pondok Haji Ahmad Tausin. Ni pokok sukun. Buah sukun. Tengok tu tinggi dia. Pokok sukun ni. Macam banyak buah dia. Kalau tuan-tuan perasan nampak tu. 1, 2, 3. Banyak. Kita pergi Bendang pula. Tengok kawasan Bendang. Oh sini syahdu cik. Cuma biasa tepi jalan ni dia adalah motor-motor lalu bunyi lah. Jom kita pergi Bendang pula. Ali, jom kita pergi Bendang nak. Okay tuan-tuan. Inilah slow living yang saya impikan selama ni. Menikmati pada masa kita ada tenaga, ada masa, ada kemampuan. Alhamdulillah. Inilah slow living yang kita impikan. Tak terkejar-kejar nak ada jam. Tak terkejar-kejar nak paskat 9.5. Pukul 7 dah keluar. Kita jalan-jalan tu. Cantik view tempat best. Alhamdulillah rezeki hidup di kampung. Kita terus naik motor. Kita pergi Bendang pula. Jom. Wah, tu dia sampai dah. Inilah dia kampung Atuk. Tuan-tuan nampak ada bukit kat sana tu? Yang tu bukit Bertajam. Tu bukit Bertajam. Ini tempat orang main mengenai ikan kat sini. Nampak tak? Orang mengenai ikan. Dia tu. Dia mencari haruan.
Jom jalan lagi. Tengok tu. Dulu sinilah tempat kita duduk mengai puyu apa. Puyu banyak dalam ni. Sana Bukit Tajam. Nampak sana tu boleh nampak Komtar kat sana. Tu Penang. Penang Island. Jawab mata mengatap. Alhamdulillah. Ali. Sekarang ni kita dah sampai tempat dating. Tempat dating. Mana tu dia, kami berdating kat sawah. Oh lama tempat syahdu. Bye-bye sikit Kak Una, Ali. Hai. Termenung dia. Okey tuan-tuan, inilah view sunset yang ada dekat Penang, dekat Pokok Senar. Sana Bukit Tajam. Kat sana Penang Island. Dan kat sana ada Telindung. Sana Gunung Jerai. Sebenarnya akan nampak ni Gunung Jerai. Ni awan banyak, dia memang Gunung Jerai kat sana. Bestnya tu dia. Indahnya. Sekarang ni musim ni tak nak padi ke. Dulu kami duduk mengat duduk dekat ni puyu tang ni Puyu haru apa tang ni Dia tak ikan pora lah ni. Racun banyak. Sebelah nu kot. Ni sini. Duduk belah sini tangkap. Mengai puyu, pulih haruan ada, sepat ada. Ya. Dulu waktu kecil-kecil habis sekolah pukul 6 tu terah naik basikal main sini. Okey tuan-tuan, ini je perkongsian saya hari ni. Bukan apa-apa, hari ni nak santai-santai je. Santai-santai, kita nak dating-dating sikit kan. Okey, inilah suasana dia. Kita nak share suasana kehidupan di Bendang ni macam ni lah tuan-tuan. Slow living yang paling indah lah. Alhamdulillah, selepas 20 tahun saya keluar daripada Penang ni, saya balik. Saya rasa dapat nikmat dia. Memang nikmat. Saya dapat rasa lah sebab perasaan tu kan. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dilimpahkan rezeki, bahagia dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi. Peace. Tenang je kat sini. Ali. Masya Allah, cantiknya.